Hari tu memang aku dah nak cuba dimsum ni, tapi aku tak reti makan, jadi tengok sajalah. Hari ni kami nekat nak cuba juga. Kedai ni aku tengok dari beranda hotel kami pukul 6 pagi dah mula beroperasi. Kami pergi pukul 7 pagi. Tu pun orang punya lah ramai. Rupanya selain dimsum, tom yam kering, sotong celup tepung, yimi, paprik, roti canai, segalanya ada di sini. Servis pun macam kilat. Mereka pun roti cakap Melayu. Makanan pun semua sedap. Terbaiklah.